Di tengah-tengah peperangan dan perjuangan, seorang pemimpin yang tidak hanya dikenang sebagai pembebas Al-Quds, tetapi juga sebagai pembela akidah yang teguh, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dilahirkan pada tahun 1137 di Tikrit, Salahuddin berasal dari keluarga Kurdish yang dikenali dengan kepakaran dalam ketenteraan. Ayahnya Najmi ad-Din Ayyub adalah seorang pegawai dalam tentera Seljuk. Salahuddin terkenal kerana kejayaannya dalam membebaskan Al-Quds daripada tangan tentera Salib pada tahun 1187. Selepas pertempuran yang sengit, beliau akhirnya menakluk Baitul Maqdis dan mengembalikan tanah suci kepada umat Islam. Namun, lebih daripada sekadar seorang panglima, Salahuddin adalah seorang yang sangat menitik beratkan masalah akidah. Beliau berpegang kepada akidah Al-Asy'ariyah dan memastikan manhaj akidah ini dapat dipertahankan sehingga generasi seterusnya. Bahkan, beliau mendidik anak-anaknya dengan ilmu akidah ini. Salahuddin juga mendapat bantuan daripada ulama besar, antaranya seperti Syekh Qutbuddin An-Naisaburi yang menyusun kitab akidah untuknya. Salahuddin bukan sahaja menghafalnya tetapi juga mengajarkannya kepada anak-anaknya, menjadikan akidah Al-Asy'ari sebagai dasar dalam pemerintahan dan kehidupan beragama. Dengan keberanian dan kebijaksanaannya, Salahuddin membersihkan wilayah Mesir dan Syam dari pengaruh Syiah dan memperkenalkan akidah Al-Asy'ari di wilayah tersebut. Pengaruh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak terhenti dengan berakhirnya pemerintahan beliau. Tradisi penyebaran dan pengajaran akidah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah terus berkembang dan diwarisi oleh ulama berikutnya, termasuk pada zaman Imam As-Suyuti. Ini menunjukkan betapa mendalamnya pengaruh beliau terhadap dunia Islam. Salahuddin Al-Ayyubi bukan sahaja dikenal sebagai seorang pahlawan Islam, tetapi juga sebagai pembela akidah yang teguh, seorang yang menegakkan kebenaran dalam menghadapi cabaran zaman. Legasi beliau sebagai seorang mujahid dan pembela akidah terus hidup, memberi inspirasi kepada generasi yang mendatang.